Tugas kita adalah menghasut. Kita tak boleh nak menafikan kita perlu menghasut rakyat. Inilah kata-kata yang pernah terbit daripada mulut Rafizi Ramli. Hari ini Rafizi Ramli dan rakan-rakannya, iaitu Nik Nazmi, Wan Cheng dan Chung YB tu, telah mempersoalkan apabila keputusan mahkamah menolak tarif Donald Trump. Dan dia menyalahkan PMX, salahkan Tengku Zafrul dan salahkan kerajaan. Rafizi ni, dia nak bawa isu ni ke mana? Dia nak cakap PMX bersalah, Tengku Zafrul bersalah, kerajaan Malaysia bersalah dalam isu ART. Oleh kerana Mahkamah Amerika Syarikat menolak tarif yang dikemukakan oleh Trump, jadi Malaysia perlu bertanggungjawab. Dia beginilah PG. Okay, sebenarnya saya tak sanggup tahu nak menentang, nak buat video untuk Rafizi ni sebenarnya. Sebab dia tu ahli parlimen kerajaan. Tapi oleh kerana dia dah bertindak sebagai pembangkang, tak apalah, kita jawab satu-satu lah. Saya tak tahulah level Rafizi tu macam tu, sahabat. Saya ingatkan Rafizi ni golongan terpelajar, menjadi Menteri Ekonomi. Tapi seluk-beluk berkaitan dengan perjanjian ni, dia tak faham lagi sebenarnya. Dia kalau ambil contoh lah, ART ni. Kita menandatangani kerana ketika itu tuntutan kita, keperluan semasa. Kerana Donald Trump yang bertindak sedemikian. Dan kita tidak membelanjakan sejumlah wang untuk dilaburkan. Ini bukan pelaburan, ini perjanjian. Kita tidak meletakkan duit kita dan Amerika Syarikat tidak meletakkan duit. Kalau letakkan duit, contohlah Malaysia nak tanda tangan perjanjian itu kena letak 1 bilion. Amerika Syarikat pun kena letak 1 bilion. Jadi oleh kerana Amerika Syarikat yang bersalah, maka 1 bilion kita dapat lagi 1 bilion daripada Amerika Syarikat. Kerana ini faktor daripada kesilapan Amerika Syarikat. Itu untunglah untuk kita. Tapi kita tidak meletakkan duit. Melainkan kerajaan Malaysia kena bayar ganti rugi atas perjanjian. Barulah kita persoalkan. Tetapi tidak ada kerugian pun untuk Malaysia. Tapi untuk persediaan. Berjaya ataupun tidak, itu bukan nak letakkan syarat kesalahan kepada PMX. PMX berusaha untuk rundingan. Dapatkan tarif yang terbaik. Tengku Zafrul menganalisa bagaimana caranya yang terbaik. Dan yang terbaru, Menteri MITI kita terbaru, Datuk Seri Johari Gani. Dia perlu membuat ketetapan sama ada untuk diteruskan ataupun tidak. Ini kita kena bagi kredit kepada ketiga-tiga tokoh hebat kita ini. Soal yang mereka nak tolak lulus ataupun tidak di peringkat mahkamah dia, itu soal dia, bukan soal kita. Cuba bayangkan, kalau mahkamah menerima tarif oleh Trump, apa akan jadi kepada negara kita Malaysia yang tidak menandatangani? Negara kita akan rugi. Rafizi nak cakap apa? Rafizi nak cakap kerajaan Malaysia ini perlu bertanggungjawab kerana tidak menandatangani, kerana kita mengalami kerugian daripada ekspor. Come on Rafizi. Anda sebagai figura pelapis yang hebat sebenarnya. Tapi kalau Rafizi membawa isu ini yang tak sepatutnya dia bawa sebagai ahli parlimen, sangat memalukanlah. Takkan kita nak cakap tugas kita adalah menghasut. Takkanlah bulan-bulan puasa pun Rafizi nak menghasut. Tengku Zafrul dah bagi satu, orang panggil apa, analogi. Umpama kita ambil insurans travel. Ataupun kita ambil insurans cermin lah. Cermin kereta kan kita ambil insurans. Kalau cermin kita tak pecah, kita tak boleh nak claim. Tak boleh nak claim. Tiba-tiba, aku dah bayar bulan lepas, tahun lepas, aku nak claim cermin. Tak boleh. Tapi sebagai persediaan sekiranya berlaku emergency. Kalau kita tak ambil, boleh bawa kereta tak? Boleh bawa. Tapi kalau pecah, siapa nak bertanggungjawab? Sama juga dalam ERT. Kalau kita tak sign, bila berlaku apa-apa, Mahkamah Amerika Syarikat menerima, Malaysia pula yang akan dipersalahkan kerana gagal dalam rundingan. PMX tidak boleh nak membaca gerakan ekonomi. Salah pula. Dah sign, tiba-tiba Amerika putuskan tak berperlembagaan, Malaysia pula dipersalahkan. Disalahkan oleh siapa? Oleh Rafizi Ramli dan the gang. Fikir-fikirlah.